Minggu yang lepas, ada pelanggan tanya saya jika saya nak bagi kreditan bahawa semua invoice yang buka pada bulan ini, semua akan due pada 10 hari bulan depan. Adakah sistem AutoCount ada setting ini? Mari saya tunjuk kepada anda. Pergi Credit Terms. Di sini, saya sudah siapkan setting tersebut. Kamu kena pasti debtor tersebut ada apply kepada kreditan itu. Selain itu, kamu boleh refer debtor aging report. Kamu akan nampak mana satu invoice yang sudah overdue. Jika nak export kepada Excel file, kamu boleh buat demikian.